Tuan-tuan bayang Allah bagi dunia keseluruhannya kat tuan-tuan. Seluruh kekayaan dunia dia ada di tangan dia. Dalam bank-bank yang dia milik, duit-duit tunai disimpan di dalam berpuluh-puluh gedung. Ketulan-ketulan emas disimpan di dalam berpuluh-puluh gedung. Ulama kata ketika mana kamu didatangi mati pada petang itu, berapa sen dan berapa ringgit yang kamu bawa menuju ke akhirat? Tidak 10 sen pun yang diberikan oleh ahli keluarga kita. 50 ringgit pun dia tak selitkan di dalam keranda kafan dan dikebumikan kita, hanya dengan tubuh badan yang akan dimakan juga oleh tanah dan tidak berbaki apa-apa. Sebab itu para ulama kata yang kamu bawa hanyalah amalan kamu, kebaikan yang kamu buat, ibadat yang kamu buat pagi sampai petang. Sekiranya ikhlas, ibadat dan kebaikan itu akan dilihat dengan mata zahir kamu ketika mana kamu dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar. Sebab tu jangan banding kereta kamu dengan kereta orang kaya. Tak perlu banding jawatan kamu dengan jawatan orang yang tinggi. Tak perlu tengok berapa jumlah follower kamu dengan orang-orang yang masyhur yang mencecah jutaan. Tetapi lihat dan bandingkanlah amal ibadat kamu serta kebaikan yang kamu buat dengan orang-orang soleh yang telah mendahului kita ataupun yang melepasi kita dalam mengejar redha Allah Subhanahu wa ta'ala.